Assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya mau pasang OBD yang compact ni guys. Yang ni OTP A1 OBD meter lah. Okay, yang macam sekarang ni, ini model dia saya tidak ingat sudah apa, tapi ini dari Akira. Okay, dia punya paparan dia memang agak besar lah berbanding dengan yang ini guys. Yang ni memang compact. Sekejap, kita tengok Size dia memang kecil lah, kecil daripada kebiasaan. Sesiapa yang tidak suka display yang besar-besar macam ni, boleh cari yang macam ni. Tapi sekarang kita try pasang dulu. Dia punya connection sama juga Type C. Yang Akira punya ni pun Type C. Jadi kita cuba dulu guys, bolehkah dia guna kabel yang sama. Sebab yang ni pun ada kabel dia juga. Ada juga kabel Type C. Okay, jadi ini saya simpan lah. Kalau connection dia kamu tahu kan di mana? Connection dia ni di bawah lah, macam biasa di bawah dashboard, dekat steering, bawah steering lah. Okay guys, ni saya sudah cabut saya mau connect ke sini. Disebabkan dia punya size yang kecil dan comel ni, kita boleh letak dia di mana-mana. Contohnya macam display meter Asia ni memang simple lah, dia tidak elektronik apa segala. Jadi apa salahnya kalau kita letak macam ni. Yang ni dia guna double tap lah, tapak dia ni guna double tap, dekat macam ni, rasanya tidak mengganggu kan. Okey, ataupun boleh letak di atas sikit sini. Okey, ni saya sudah cucuk dah. Okey, dia akan keluar paparan menu bahasa. Jadi di sini kita select lah bahasa apa kamu mau, bahasa Cina kah, bahasa English, Korea pun boleh juga. Tekan OK. Okey, kemudian speed kmh, normal lah. A few minutes later. Okay, sama juga dia loading. Rasanya kabel ni dia tidak boleh pakai kongsi dengan yang OBD1 ni. Jadi kita guna kabel dia guys. Okay, pasang yang ni. Okay, yang ni kita pasang guna kabel dia guys. Okay, kabel dia. Kabel ni tidak boleh pakai. Kita biar dulu. Okay, kita try. Okay. Betul lah. Dia mau pakai kabel dia juga. Kita tengok dulu apa ada dengan meter ni. Oke, di atas kita tekan OK. Oke, dia berubah paparan dia. Ini RPM. Disebabkan meter RPM kita tiada, kita boleh pasang ni. Jadi kita boleh pantau RPM dia. Tapi bergerak dia punya mileage, padahal kita belum gerak pun. Ni RPM. Ni nampak RPM ada, kemudian suhu coolant ada juga. Yang ni vacuum sensor. Okay, simple lah, memang simple dia punya display. Ni boleh nampak juga. Nampak RPM dia. Ini sampai sini lah. Oke, so kalau kamu berminat lah, kamu berminat, yang ini kita review aja guys, untuk di kereta Asia. Tukar lah lampu dia. Ini beli ubah. Oke, kalau kamu berminat dengan OBD meter yang jenis compact, ini ialah dari OTP A1. Ini keluaran baru, dia jenis size kecil, harga dia memang murah, di bawah 100 kamu boleh dapat. Upgrade lah, terutama Asia kamu yang tiada meter canggih-canggih ni, boleh pakai yang ni. Kalau kamu ada apa-apa pertanyaan berkenaan apa-apa produk lah yang saya kongsikan, sebab channel ni saya banyak buat tutorial, DIY, kamu tanya aja guys. Apa-apa pun kita akan share dengan korang. Alright, itu saja guys. Kalau kamu bernasib baik, boleh dapat voucher daripada YouTube, YouTube Shopee. Alright, thank you. Assalamualaikum.